Assalamualaikum warahmatullahi and welcome back to Ideally Music Channel. Okay, pagi ni aku nak bagi tahu dekat korang yang hari ni aku akan buat satu rare project. Minta maaf dah lama tak upload video. Aku pun tak tahu aku nak buat apa. Alhamdulillah kita dah jumpa rare project hari ni untuk bahagian otomotif. So ini adalah customer regular aku. Sebelum ni dia order ni, lepas tu dia buat ni, apa semualah. Tapi hari ni rare sikit. Memandangkan bumper dia dah kena langgar kat belakang. So hari ni aku nak tunjuk dekat korang apa yang dia order dengan aku dan apa yang dia nak buat hari ni. Mari ikut aku tengok kat depan ni. So ini dia bumper MK7. Ini adalah Pro 2 Azia tahun 2019. Kejap lagi dia akan tukar Volkswagen Mark 7. Okay. Abang Khairil, hari ni kita nak convert bumper belakang dia fully MK7 design. Tapi bukan yang betul lah, ini fiberglass saja. So korang ikut je aku. Selamat menonton sampai habis. Bye. Needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. No sorry. What if the years turn into gold? The longer we live, yeah, the more we grow. We could be 100 miles apart, but it's never far. Yeah, you show me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. No, no nostalgia. You're an echo in my head. Oh, nostalgia. Like a symphony of our memories. Oh, nostalgia. Don't you ever slip away. Oh, nostalgia. Like a symphony of our memories. Oh, like a symphony of our memories. Oh, like a symphony of our memories. Oh, nostalgia. Don't you ever slip away. Oh, nostalgia. Like a symphony of our memories. Oh. Okay geng, Alhamdulillah kita dah settle job kita hari ni. Minta maaf saya tak pakai mic sebab bateri mic habis. Lupa bawa charger. Okay, jom kita review sikit pasal bumper ni. Okay, bumper ni kita dah tukar kepada bumper MK7. Alright, see. So tengok sebelah kanan korang. Ini adalah bumper asal, yang di mana nombor plate pun tak dapat fit masuk ke sana sebab ini pun kena langgar. Jadi bila nombor dah berselerak semua, jadi saya recommend owner pergi buat tempat lain. Kita nak buat nombor plate kat sini boleh, tapi bila nak custom bentuk ini, kita tak boleh buat, kita tak ada mesin. Alright, sebab kita ada yang dah sedia ada saja. Okay, untuk bumper ni, ini adalah model MK7. Bukan Volkswagen punya lah, maknanya kata dia tiru. Dia tiru sahaja, dia copy sahaja. Okay, so korang tengok kat sini. Kat sini ada dummy 4 exhaust. So mana kata tadi owner tanya saya, kalau saya nak buat exhaust boleh ke? Boleh. Saya cakap kedai exhaust akan tebuk kat sini, dia akan buat twin lah. Okay, so tadi ni sensor reverse pun kita dah buat kemas. Ini dan juga reverse camera ni. First dia guna reverse camera yang ni, tapi saya tak recommend reverse camera ni untuk pasang dekat bumper ni. Takkan kita nak buat lubang besar pula bawah ni. Kalau korang tengok bawah ni, okay, takkan nak buat lubang petak besar kat sini, jadi makan kerja sikit.
So kita bagi satu free reverse camera yang jenis bulat. Kita buat lubang, pak, lekat terus kat sini. So the lock kat sini lah. Ini kita bagi free dekat owner. Sebab owner dah 3 tahun dengan kita orang. Daripada aksesori lain, coating, spoiler Batman ni, skirt belakang ni, semua dengan kita. So kita bagi satu gift lah special untuk owner. Ini okay. So ini adalah kereta Azia yang pertama kita buat, pasang bumper MK7. So terima kasih sekali lagi pada owner. Dan terima kasih pada korang yang tengok kita punya workmanship daripada mula sampai habis. Kalau ada yang kurang, kita minta maaf. Kita tak boleh buat detail habis sebab ini bukan tutorial, kita sekadar nak tunjuk saja. So itu sahaja kot untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua yang menonton. Sekali lagi terima kasih kepada owner ni. Alright, jangan lupa like, share, komen dan last sekali subscribe untuk next video akan datang. Bye.